Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali balik bersama saya, Krip Beki. Hari ni kita akan bermain Prison bersama salah seorang content creator kita. Takkan kita nak main solo kan? Bosan lah. So apa tunggu lagi? Tonton video ni sampai habis. Let's go. Bismillah. Kita bermain dengan Nas Poco. Mari tekan start. Tekan MC Tuber. Escape from the prison. Bismillah. Terus kita berjumpa chest di bawah ini. Oh ada dekat bawah. Gravel. Cari cek. Gravel. Oh tu dia. Waduh. Tekan tu. Ada button atas tu. Ush. Oh. Walawe. Room A. Yo polis. Polis tahu kita ni cakap. Tangkaplah kami. Dia cakap ni. Apa boleh buat? Asal polis ni tak kerja. Ke boleh bunuh Wah, ada polis ni? chest. Mana? Wah, lah boleh buka. Ini. Kang Bazir. Uish. Kita dapat ni. Oh, boleh collect ah. Collect. Kita dapat ni. Button. Turun. Ya polis nak tembak ke tak? Tembak. Tak baik rembat polis. Polis pun nak hidup. Ya, tak apalah. Polis tak ada function. Oops. Sana. Oh. Obsidian di mana? Oh ni dia. Let's go. Ni. Jangan. Go. Headshot. Apa tu? Chest. Room B dan room C. Ada 2 room, B dan C. Kau buat apa? Jangan tekan-tekan. Aha. Power generator. Kena ada redstone dust. Oh ni. Wah, ada lagi dia. Apa ni? Ni lagi puzzle. Oh, ada pintu. Puzzle ni teruk. Hai. Gym. Banyaknya atas dia. Aha. Asyik kasih titik kat kita. Apa dia ada pickaxe dekat dalam ni. Ada pickaxe dan ada button. Cuba tengok pickaxe tu boleh hancurkan apa. Block of diamond. Tak ada tu kena cari button. Dia ada tunjuk ah. Button kat atas. Oh. Mana jalan balik tadi ah? Oh ni. Nasib jumpa. So nak buka apa? Exit. Ya, sudah ambil. Dia buka pintu. Macam sesat je lah ni. Jangan ikut aku ni main bahal. Block of memorial. Yang tadi tu, yang depan tadi tu. Bro teleport bro. What the heck. So bro lag. Lag bro. Dah kita dah sesat.
Sesat. Raju, sesat tu apa? Tak tahu. Salah. Saya bukan Raju. Macam mana tu? Bismillah. Wah. Oh, ada kod. Down, up, down, down. Down, up, down, down. Down, down. Storage. Wow, main tekan je. Tak, dia ni. Dia ada kod. Ada tu. Cuba baca ni. Function dia. Oh, bukan. The code for allow the script jump up down. Itu yang tadi level tu. Oh, kita jumpa Mosi Cobblestone. Siapa yang main? Ada tu lah. Ada puzzle yang guna kod. Kena kod lagi. Ya. Blok. Ada redstone lah. Ada redstone. Kena cari yang redstone. tu. Ada ni kita memerlukan bow and arrow tadi. Naik. Miau tu miau. Jadi ada bullet. Sana aku nak tembak ni. Tembak je lah. Pew. Reset. Pew. Gila. Left. Soft unlocker. Apa benda ni? Oh ni bukan. Oh ni. Wah ada X. Apa? X. Ada X. Kasih. Alah. Oh. Ada tinggal. Yang redstone tadi mana? Yang tempat redstone tu. Oh yang ni. Kau pun tak keluar air. Mana? Yang ni kat jalan tepi yang. Jalan tepi. Apa ni? Celah tepi. Ya kat situ. Oh ni. Ni. Yes, ni dia. Yes. Ting. Boom. Block of lapis lazuli. Yes. Ni dia. Satu. Alamak. Jalan mati. Ikut siapa? Go. Masuk. Apa ni? Tak ada apa-apa. Ada dua. Tekan. Apa tu? Nak. Saya mahukan. Ada dua. Anda adalah bahaya eksperimen sekarang. Okay, tahu function dia apa. Aduh. Ni dia. Cobblestone. Yes, ni dia. Bismillah. Apa? Cuba baca. Dia kata kena guna X nak keluar. Easter egg. Apa ni? Ada piket sah ni. Wish, ada piket. Macam ni tak ada lain. Beza dengan ni. Faham. Mungkin ada chest kot tersembunyi. Jumpa dah. Iron trapdoor. Perlu sangat perlu. Tahu ni. Cuba main lagi. Mana tahu ada lagi. Tepi. Kita akan bebas dari sini. Masuk. Apa tu? No exit here. Dah, bukan ni. Okay, ujung ni. Aduh, ke belakang sikit. Okay, let's go. Alah. Ni tempat tadi. Tempat baru. Aku masa depan. Mana? Tapi mati jauh. Apa ni? Kita jumpa chest. Next step dan P64. Lama. Baca dulu.
At the next day I wrote the next step to escape to the server. Oh ni lah. Ada tanda. Ni sini. Oh. Nge-lag dia tak gila. Oh. Turut. Tu dia. Tekan. Tu. Lari. The wall has broken somewhere. Wall apa itu? Wah, sudah menang. Oh. Yeay. Oh, Yeay. Ini sungguh gampang.